dipenjara kerana menemui dadah dalam rumah sewa sendiri. Okey, ada seorang pemilik rumah sewa ni yang bernama Michael Keeley dengan isteri dia. So dia ni baru dapat tahu yang penyewa rumah sewa diorang ni adalah penagih dadah. So dia halau lah penagih dadah tu kan. Cerita dia macam ni, dia kemas-kemas rumah dia, rumah sewa tu sebelum nak iklankan dekat orang lain supaya ada orang lain datang nak sewa rumah dia lah kan. So time dia bersihkan rumah ni, so waktu tu dia nampak dinding ni macam lain macam tau. Sebab macam baru disimen. So dia buka simen tu and then dia jumpa dadah, banyak gila dadah jenis meth. Bahasa Melayu dia macam dadah syabu. Aku tak sure boleh sebut ke tak. And then apa yang korang dengar tu, itulah dia. Dan waktu tu dia jumpa 8 beg dadah jenis yang aku cakap tadi tu dekat dinding yang disimen tu. So lepas daripada tu dia teruslah call polis kan, cakap dekat rumah sewa dia jumpa dadah jenis ni dan tolonglah datang untuk buat pemeriksaan. Tapi bila polis datang, Michael ni pula yang kena tangkap sebab polis kata dia ni buat cerita ni, padahal dadah tu dia punya. Saja mereka cerita penyewa lama dia punya dadah kan, padahal tu dia punya. Polis cakap macam tu tanpa soal siasat, tanpa apa, dia buat andaian dia sendiri, cakap dia ni dia punya ni, dia buat cerita ni. Alah hai. Tapi waktu tu memang kes Michael ni dah viral dah. Kononnya dia dituduh memiliki dadah tu walaupun dia kata itu penyewa lama dia punya. Dan nasib baiklah orang ramai tahu Michael ni macam mana, jiran-jiran dia tahu Michael ni macam mana. So dengan kuasa viral dekat social media ni, polis pun tarik balik hukuman dekat Michael dan isteri dia ni. Walaupun polis dah tarik balik hukuman, Michael ni still dipaksa bayar denda dan meringkuk dekat dalam penjara selama 2 hari. Walaupun dah tarik balik, dia still paksa Michael ni untuk bayar denda. Agak-agak lah orang nak buat cerita kan. Takkanlah 8 beg dadah tu senang-senang kau nak serah kat polis. Aku rasa macam kalau ada penjenayah pun tak sebodoh tu nak buat kerja macam tu. Betul tak?